Pada hujung tahun 1979, sebuah pekan kecil dekat Massachusetts, Amerika Syarikat tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan mayat wanita-wanita muda yang dibunuh secara sangat kejam. Yang buatkan penduduk dekat situ rasa sangat seram dan panik sebab semua mangsa pembunuhan ni mati dekat kawasan hutan tebal yang memang terkenal dengan pelbagai kisah mistik dan berhantu. Bila pihak polis mula jalankan siasatan, diorang terjumpa satu rahsia gelap yang langsung tak masuk akal. So, rupanya siri pembunuhan kejam ni dalangnya adalah seorang bapa ayam tempatan yang mendakwa diri dia sebagai pemimpin satu kumpulan pemujaan syaitan. So, diorang akan culik wanita-wanita muda ni pada tengah malam, bawa pergi ke hutan berhantu, melukis simbol-simbol pemujaan sebelum leher mangsa digunting dan kepala diorang dipenggal untuk dijadikan persembahan ritual kepada syaitan. Tapi bila pemimpin kultus ni dah ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup, tiba-tiba timbul satu plot twist yang buatkan semua orang terkejut dan bingung. Apakah plot twist dia? Adakah pembunuh ni betul-betul satu ritual pemujaan ataupun cuma konspirasi gila? Jom, hari ni Kim nak menceritakan kisah penuh siri pembunuhan berdarah satu persatu. Kisah yang sangat gelap ni berlaku dekat sebuah pekan bernama Fall River dekat negeri Massachusetts, Amerika Syarikat. Pekan Fall River ni dari dulu lagi memang terkenal dengan sejarah pembunuhan misteri. Korang nak tahu tak? Dekat pekan ni lah tempat berlakunya kes pembunuhan kapak keluarga Lizzie Borden yang sangat popular pada tahun 1892 dulu. Tapi bila masuk penghujung tahun 1970-an, pekan Fall River ni bertukar jadi satu tempat yang sangat bersepah dengan jenayah, dadah dan pelacur jalanan. So, masa ni muncullah seorang lelaki bernama Cordro. Cordro ni bukannya orang kaya atau berpengaruh tau. Dia cuma seorang bapa ayam yang mengawal wanita-wanita muda dan pelacur jalanan dekat kawasan situ. Tapi dia ni bukannya bapa ayam biasa tau. Dia mempunyai satu perangai yang sangat aneh dan menakutkan. Dia selalu mendakwa dekat orang ramai dan pengikut-pengikut dia yang dia ni sebenarnya adalah pemimpin satu kumpulan pemujaan syaitan atau satanic cult. So, dia ni menggunakan pengaruh dadah, ugutan bunuh dan cerita-cerita pemujaan syaitan ni untuk kawal wanita-wanita dekat bawahan dia supaya diorang patuh dan takut nak melawan dia. So, siapa yang berani bantah cakap dia akan ugun nak jadikan diorang tumbal pengorbanan. Dan masa ni juga ada seorang remaja perempuan berusia 17 tahun bernama Robin Murphy. Robin ni seorang budak gelandangan yang bermasalah. Jadi dia ni tertarik dengan perwatakan Cordro sampai dia sanggup jadi pengikut setia dan orang kanan Cordro dalam kumpulan pemujaan tu. So, dekat sinilah Cordro mula kumpulkan geng-geng dia dan selalu bawa diorang masuk ke dalam satu kawasan hutan tebal bernama Freetown State Forest, iaitu sebuah hutan yang dari zaman dulu lagi terkenal dengan pelbagai kisah mistik, penampakan kelibat dan ritual misteri. Mula-mula, diorang cuma buat ritual biasa macam sembelih haiwan, minum darah dan baca mentera dekat tengah hutan. Tapi bila Cordro rasa pengaruh dia makin kuat, dia mula merancang satu benda yang sangat gila. So, dia cakap dekat pengikut-pengikut dia, syaitan minta persembahan yang lebih berkuasa dan kita kena bagi darah wanita muda. Bila Cordro dah mula gila nak persembahankan darah manusia dekat syaitan, pekan Fall River yang dulu ini sunyi terus bertukar jadi padang penyembelihan. Dan siri pembunuhan berdarah ni bermula pada bulan Oktober 1979 sampailah ke awal tahun 1980-an. Mangsa pertama yang jadi korban nafsu serakah diorang ialah seorang remaja perempuan berusia 17 tahun bernama Doreen Leves. Jadi pada 13 Oktober 1979, mayat Doreen ni dijumpai dekat bawah tempat duduk stadium sekolah tempatan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. So, dia ni diperkosa dan dipukul dekat bahagian kepala guna objek tumpul sampai tulang tengkorak dia pecah. Tak sampai sebulan lepas kejadian tu, pada 7 November tahun 1979, seorang ibu tunggal berusia 19 tahun bernama Barbara Raposa pula tiba-tiba hilang gaib secara misteri. Berbulan-bulan polis cari, akhirnya mayat Barbara dijumpai terbiar dekat kawasan semak terpencil dengan kesan pukulan yang sangat teruk dekat muka dan kepala dia. Kedua-dua wanita yang mati ni sebenarnya pernah bekerja sebagai pelacur dekat bawahan Cordro. Tapi mangsa yang ketiga ni adalah kes yang paling kejam, paling berdarah dan paling mengerikan dalam sejarah pekan tu. Mangsa ketiga ialah seorang wanita berusia 20 tahun bernama Karen Marsden. Karen ni sebenarnya salah seorang ahli dalam kumpulan tu. Tapi bila dia tengok rakan-rakan dia mati seorang demi seorang, Karen mula rasa sangat takut dan trauma. Dia tahu kalau dia terus duduk dalam geng tu, nyawa dia pula yang akan melayang. Jadi Karen ambil satu keputusan nekat. Dia rancang nak lari dari pekan tu dan nak pergi jumpa pihak polis untuk bongkarkan semua rahsia gelap Cordro. Tapi malangnya, Cordro ni ada mata-mata dekat mana-mana. Bila dia dapat tahu yang Karen ni nak bocorkan rahsia pemujaan diorang dekat polis, Cordro terus jadi meradang gila. Dia kumpul pengikut tegar dia termasuk Robin dan cakap Karen dah jadi pengkhianat dan darah pengkhianat adalah persembahan paling agung untuk syaitan.
Jadi pada waktu subuh 8 Februari tahun 1980, masa keadaan tengah gelap gulita dan dingin, Codru dengan geng dia telah mengepung dan menculik Karen Masdun. Masa ni diorang heret Karen yang tengah menjerit-jerit ketakutan tu masuk ke dalam sebuah kereta lalu memecut laju menuju ke kawasan hutan tebal Freetown State Forest. So bila diorang sampai kat kawasan lapang kat tengah-tengah hutan berhantu tu, suasana malam dekat situ memang sangat keras dan menyeramkan. Pokok-pokok tinggi melilit, angin bertiup kencang dan langsung tak ada cahaya lampu jalan. Dekat situ, Codru dengan Robbie Murphy paksa Karen berbogel dekat atas tanah yang sejuk. Diorang ikat tangan dan kaki Karen rapat-rapat. Masa ni, Karen tengah menangis teresak-esak sambil merayu-rayu minta kasihan. Masa ni dia cakap, "Tolonglah, jangan bunuh aku merayu dekat korang." Tapi diorang langsung tak ada sikit pun perasaan manusia. Codru dengan tenang mula membaca mentera pemujaan syaitan dalam bahasa yang pelik. Pengikut-pengikut yang lain pula melukis simbol-simbol ritual dekat atas badan Karen guna cat dan darah. Bila mentera dah habis dibaca, Robbie Murphy melangkah ke depan sambil memegang sebilah gunting yang tajam dan tanpa ada sebarang rasa ragu-ragu, Robin terus mengelah leher Karen dan darah merah pekat terus memancut keluar membasahi tanah hutan tu. Masa Karen tengah nyawa-nyawa ikan dan menahan kesakitan yang amat sangat, Codru pula melangkah masuk. Masa ni, dia pegang kepala Karen lalu dengan penuh daya dia mematahkan leher Karen. Tak cukup dengan tu, Codru ambil sebilah pisau rimba yang besar lalu memenggal kepala Karen sampai terpisah terus dari badan dia. Lepas tu, diorang kumpulkan darah Karen dekat dalam satu bekas dan jadikan kepala yang dipenggal tu sebagai mangkuk persembahan ritual diorang pada malam tu. Bila ritual syaitan tu selesai, diorang tanam dan buang bahagian badan Karen dekat tempat berasingan di sekitar kawasan hutan tu untuk hilangkan bukti. Tapi, bangkai yang ditanam takkan kekal rahsia. 2 bulan kemudian pada 13 April tahun 1980-an, ada seorang penduduk tempatan tengah bawa anjing dia jalan-jalan dekat kawasan hutan berdekatan Westport. Dan tiba-tiba anjing dia lari masuk semak dan gali tanah lalu terjumpa satu tengkorak kepala manusia. Bila polis buat ujian rekod pergigian, sah tengkorak tu adalah milik Karen Masdun yang dipenggal. Penemuan tengkorak ni lah yang akhirnya membongkar siri pembunuhan berdarah dorang, manakala bahagian badan dan rangka Karen yang lain langsung tak pernah dijumpai dekat hutan Freetown tu sampai ke hari ni. Bila berita pasal penemuan tengkorak kepala Karen Masdun dekat kawasan sepadan Westport tu tersebar, seluruh pekan Fall River terus jadi sangat gempar dan huru-hara. Penduduk tempatan mula takut nak keluar rumah pada waktu malam sebab diorang tahu ada pembunuh bersiri berdarah dingin yang tengah berkeliaran. Seni, pihak polis yang sebelum ni buntu dengan kes pembunuhan Doran dan Barbara mula nampak satu corak yang sangat jelas. Sebab ketiga-tiga wanita muda yang mati secara tragis ni ada berkaitan dengan lelaki yang sama, iaitu bapa ayam kawasan tu, Codru. Jadi pada bulan April tahun 1980, polis tak nak lengah lagi, diorang buat keputusan untuk tangkap dan heret orang kanan Codru sendiri, iaitu remaja perempuan berusia 17 tahun bernama Robbie Murphy ke balai polis untuk disoal siasat. Masa dekat dalam bilik siasatan yang sempit tu, Robbie mula-mula berlagak keras kepala, dia peluk tubuh dan berdiam diri. Tapi bila pegawai penyiasat mula hentak meja dan gertak dia dengan tuduhan membunuh yang boleh bawa kepada hukuman mati, muka Robin terus berubah jadi pucat. Disebabkan nak selamatkan tengkuk sendiri, Robin akhirnya pecah amanah. Masa ni dia menangis teresak-esak tau. Dia buka mulut dan cerita satu persatu rasa gelap kumpulan tu dekat polis. Dan berdasarkan pengakuan grafik yang sangat detail daripada Robbie Murphy ni, pihak polis terus lancarkan operasi serbuan. Diorang garing Codru dan seret dia ke mahkamah atas pertuduhan membunuh. Jadi pada tahun 1981, perbicaraan kes pembunuhan kultus Fall River ni pun bermula dan jadi perhatian seluruh media Amerika Syarikat. Masa berdiri dekat dalam kandang tertuduh, Codru yang terkenal dengan ego tinggi tu berkeras menafikan semua tuduhan tu. Dia jerit dekat mahkamah, kata dia langsung tak bunuh sesiapa dan tuduh Robbie Murphy sahaja reka cerita palsu tu untuk fitnah dia. Tapi mahkamah lebih percayakan keterangan Robbie Murphy yang bersumpah dekat atas kitab dan bersama sokongan saksi-saksi yang lain mengesahkan yang Codru selalu ugun nak penggal kepala orang. Dan akhirnya hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol dekat atas Codru. Manakala Robbie Murphy turut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tapi dengan peluang untuk memohon parol selepas 15 tahun sebab bagi kerjasama dengan polis. So guys, ingatkan cerita ni dah habis secara adil dekat situ kan. Rupa-rupanya beberapa tahun kemudian timbul satu plot twist yang buatkan seluruh komuniti perundangan Amerika Syarikat terkejut. Masa diorang berdua dekat dalam penjara, tiba-tiba pada tahun 1990-an, Robin Murphy buat satu pengakuan rasmi
yang sangat mengejutkan. Robbie secara terbuka menarik balik semua kenyataan dan kesaksian dia di mahkamah dulu. Robbie mengaku yang cerita pasal ritual pemujaan syaitan, potong kepala kat hutan Freetown dan penglibatan Codru sebenarnya adalah cerita rekaan dia semata-mata. Robin cakap dia reka cerita dongeng berdarah tu sebab dia sangat takut ditangkap polis dan nak selamatkan diri sendiri daripada hukuman mati. Bila pengakuan baru ni keluar, gempalah seluruh penganalisis jenayah. Ramai pakar menganggap kes Codru ni adalah salah satu contoh terbesar fenomena satanik panik pada era 80-an, iaitu zaman di mana masyarakat, media dan pihak polis Amerika Syarikat terlalu taksub dan panik dengan isu pemujaan syaitan sampai diorang abaikan bukti-bukti fizikal yang sebenar. Tapi apa pun yang jadi, Codru masih lagi duduk di balik tirai besi, kekal mempertahankan yang dia langsung tak bersalah dan telah dijadikan mangsa kambing hitam oleh Robbie Murphy. Dan manakala misteri sebenar siapa pembunuh kejam dan di mana baki rangka badan Karen berada dekat hutan Freetown tu kekal gelap dan menjadi misteri yang tak pernah terungkai sampai ke saat ini. Korang rasa adakah Codru ni betul-betul seorang pemuja syaitan yang berdarah dingin ataupun dia cuma seorang bapa ayam yang dijadikan kambing hitam oleh orang kanan dia sendiri sebab nak selamatkan diri? Dan apa pula pandangan korang pasal hutan Freetown yang penuh dengan kisah berhantu tu? Cuba korang kongsikan pandangan dan teori korang dekat ruangan komen di bawah. Dan macam biasa, kalau korang minat dengan kes-kes true story yang penuh misteri, suspense dan berfakta macam ni, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Kino Story untuk lebih banyak kisah menarik dari seluruh dunia. Jumpa lagi korang dalam kes yang seterusnya. Saya Kim, bye-bye. Assalamualaikum.